Guys, korang tengok apa benda ni boleh buat. Benda ni nampak macam tasbih counter yang kita gunakan untuk kita nak kira zikir kita tu kan. Tapi ini dia lain sikit sebab dia ada banyak button ni dan dia digunakan untuk kita navigate kita punya screen phone. So contohlah korang nak tengok TikTok, korang letak dia atas stand dan korang tekan je benda ni. Automatik korang dah boleh navigate video-video seterusnya. Senang gila guys, korang tengok Kalau kita nak pergi ke kanan pun boleh, nak pergi ke kiri pun boleh, atas boleh, bawah pun boleh. So benda ni memang senang gila nak guna dan dia boleh buat ambil gambar juga. Kalaulah korang memang nak berzikir pun guna benda ni, boleh juga. Okay, kita gunakan telecounter macam ni. Tengok kita buka telecounter dan kita tekan ni. Tekan je kat tengah ni dan dia akan count kita punya zikir. Senang kan? Dan yang bestnya lagi, kalau korang nak buat untuk nak tangkap gambar ataupun rakam video lah kan, korang boleh buat menggunakan benda ni je. Tengok kita tekan, dia kena tekan lama sikit, nampak? Dia automatic record. So kalau korang tak ada assistant pun untuk nak buat content, korang boleh gunakan benda ni. Senang sangat. Tengok dah settle.